4 Ramadan. Alhamdulillah, selepas 4 hari kita berpuasa dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita mengulang kaji balik. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas kita ni puasa untuk apa? Dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Biasanya dalam bahasa Malaysia, kita tidak terjemahkan perkataan takwa. Jadi ramai orang yang tak tahu apa maksud takwa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada gunakan perkataan takwa ni dalam kata kerja yang lain. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada benda-benda yang samar-samar yang menyerupai salah satu di antara keduanya yang kita sebut sebagai syubhat. Siapa yang bertakwa kepada perkara syubhat, siapa yang ittaqa syubhat. Perkataan ittaqa itulah kata dasar bagi perkataan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan, diturunkan Al-Quran ni menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dalam permulaan surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Jadi al-muttaqin, ittaqa, taqwa, semua ni datang daripada perkataan kata dasar yang sama, iaitu ittaqa. Apa dia maksud ittaqa? Apa dia maksud bertakwa kepada perkara-perkara yang syubhat? Maksudnya bukanlah kita bererti kita takut kepada benda yang syubhat. Nampak benda syubhat, lari. Ataupun nampak benda yang kita tak tahu, lari. Bukan bermaksud ittaqa ni kita tinggalkan terus. Sebab ada orang yang dia mengkaji tentang perkara-perkara yang samar. Supaya apa? Supaya dia mengetahui kejelasan hukumnya dari segi halal ataupun haram. Maksud ittaqa ni adalah berjaga-jaga ataupun berhati-hati. Sebab perkara-perkara syubhat ni adalah umpama kita ni, kalau kita tengok kawasan larangan raja. Raja ada kawasan larangan di sekeliling istana dia. Mungkin ada bunga ataupun pokok yang tumbuh di kawasan pagar. Jadi kawasan pagar tu mungkin dia akan menjalar keluar daripada kawasan pagar. Barang siapa yang memetik bunga dekat pagar tu, dikhawatiri dia telah memetik bunga daripada taman larangan. Jadi begitu jugalah orang yang berhati-hati terhadap perkara-perkara syubhat. Kalau kita terus meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka sebenarnya kita telah mengambil kemuliaan kerana kita meninggalkan perkara yang kemungkinan halal tapi dikhawatiri dia akan menjadi haram. Dalam bulan Ramadan, Allah SWT mewajibkan kepada kita berpuasa. Kenapa puasa itu dikaitkan dengan perkataan takwa? Kenapa berpuasa dikaitkan dengan perkataan berhati-hati? Kenapa Allah SWT kata mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berhati-hati? Kerana puasa ini mendidik kita supaya kita meninggalkan sesuatu walaupun tak ada sesiapa yang pandang. Kerana apa? Kerana khawatir puasa kita ni akan terbatal. Sebagai contoh, kalau ada makanan di dalam mulut, kita akan buang walaupun makanan tu kecil, sisa makanan sahaja terlekat di celah gigi, kita akan buang. Sebab apa? Sebab kita berhati-hati, khawatir puasa kita ni terbatal. Begitu juga dengan minit apabila masuk waktu maghrib ataupun masuk waktu subuh. Kita sangat berhati-hati apabila azan subuh ataupun azan maghrib. Supaya apa? Supaya kita tidak terbatal puasa kita. Jadi Allah SWT nak kita berlatih dengan kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam perkara-perkara yang halal ni, khawatir membatalkan puasa. Allah SWT nak kita berlatih daripada situlah kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ni ada terkait dengan hukum. Seluruh kehidupan kita ni ada terkait dengan halal dan haram. Maka berjayalah orang yang terlatih dengan puasanya itu untuk menjadi insan yang lebih berhati-hati, insan yang lebih berjaga-jaga, insan yang menyelidik hukum daripada Tuhan sebelum dia melaksanakannya, bukan kerana dia telah terjebak. Itulah dia insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam.